Sini ada abang ditunggu, sini pun ada abang ditunggu. Jadi agak sendu sikit hari ni. Ramai rider yang duduk tepi jalan, termasuklah aku sendiri. Mungkin tengah bulan lah kan. Jadi orang kurang sikit pakai food delivery kan. Assalamualaikum, selamat malam. Welcome back to Faka Vlog channel. Let's go on. Okey, hari ni kita cedok malam macam biasa. Cuma kali ni kita tak main shift sebab kali ni shift Bangi Kajang pukul 7 sampai pukul 9 dah habis. Maksudnya dah ada banyak orang book lah kan shift tu. Jadi aku main open hari ni. Jadi sekarang ni dah pukul 7.37. Aku baru keluar rumah pukul 7.30 tadi. Aku solat maghrib dulu, lepas tu baru aku keluar. Jadi 10.37 ni masih tak dapat order yang pertama lagi. Tapi tak apa, kita cari dulu order yang pertama. Aku on the way ke Jalan Reko. So kita cari order yang pertama kita untuk hari ni. Okay, terima kasih kepada korang yang dah support video aku sebelum ni. Terima kasih sangat-sangat. Aku hargai sokongan korang tu semua. Jadi kita tengoklah kita dapat order apa kejap lagi Kita mencari ordernya dulu. Let's go. Sini agak jam sikit. Yelah, orang banyak nak pergi ke Uptown Reko ni. Hari ni hari Rabu. Kita dah sampai dah Reko. Ni Uptown Reko lah Jadi mana korang yang berdekatan dengan area Kajang ni, bolehlah pergi sini. Berbelanja lah sesekali Kita cari pot dulu mana kita nak lepak ni untuk menunggu first order kita. One long angry line later. Alhamdulillah, selepas setengah jam, pukul 8 tepat, kita dapat order yang pertama. Tapi GrabMart lah. Tapi tak apa, aku okey je. Janji kita ada order, betul tak? Yang itu je kita nak. Order dia GrabMart dekat Global Pet Shop ni. Kita collect dulu. Mana orangnya, ada ke? Grab. Boleh. So akak tu tengah cari makanan kucing. So kita tunggulah berapa banyak yang dia order. Setakat ni kita nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barang dia order ni. Tak tahulah muat ke tak ni aku nak bawa ni. Harap-harapnya muat. So kita tunggulah akak tu siapkan. So hari ni agak sendu sikit. Pukul 8 baru kita dapat order yang pertama. Itu pun GrabMart, bukannya GrabFood. Banyak ke Kak barangnya? Sikit je kan? Okey. Terima kasih Kak. Okey. Kita dah collect GrabMart. Kita hantar ke mana ni? Pangsapuri Gapura Bayu, Jet Hill kita hantar. Okey, mantap. Semua makanan kucing, makanan bertin lah. Okey. Jadi order pertama ni kita nak bergerak sejauh 8.3 km ke Jet Hill. Sebab tadi aku duduk area di sini pun, sini ada abang ditunggu, sini pun ada abang ditunggu. Jadi agak sendu sikit hari ni sebab ramai rider yang duduk tepi jalan, termasuklah aku sendiri. Jadi rezeki aku dapat order GrabMart ni. Jadi kita hantar dulu order yang pertama kita. Let's go on. Minggu ni satu Malaysia agak bersedih. Yalah, macam yang korang tahu lah kan. Yang pertamanya kita digemparkan dengan anak gajah anak gajah mati dekat Gerik tak silap aku, yang dilanggar oleh lori. So tak habis sedih yang tu, kita digemparkan lagi dengan kematian 9 orang anggota polis kita yang pergi menjalankan tugas. Tapi kemalangan di tengah jalan menyebabkan 9 orang kematian. Jadi aku mengucapkan salam takziah kepada keluarganya semua. Semoga rohnya dicuci rahmat dan bersama
beriman, insya-Allah. Dan untuk pengetahuan korang, semasa korang tengah tengok video ni, sekarang ni YouTube dah ada masukkan iklan dekat video-video aku ni. So korang tengah layan, tiba-tiba iklan keluar kan. Jadi untuk menunjukkan korang tu support pada aku ataupun pada Faka Vlog ni, jangan skip iklan tu. Itu aku dah menghargai korang sangat-sangat dah. Yang korang support aku daripada TikTok sampailah ke YouTube sekarang ni. Korang memang terbaik. Jadi kalau korang tengah layan ni, ada keluar iklan, korang layan je iklan sampai habis. Jangan skip. Terima kasih pada siapa yang buat macam tu. Let's go on. Okey, sampai dah kita ke Pangsapuri Gapura Bayu Jet Hill. Jadi macam biasa, kita daftar dulu. Mana bos? Blok B. Blok B sini bos. Okey. Boleh masuk? Boleh, boleh. Okey, terima kasih. Okey, tak payah daftar kali ni. Mungkin dia tengok aku pun dah malam kan. Jadi macam, kalau nak daftar buat apa, nak masuk pun hantar makan, keluar balik kan. Bukannya aku masuk beraya rumah orang ke tidur sini, tak ada. Aku nak hantar makan je. Tapi kali ni bukan hantar makan lah. Hantar makanan kucing. Kucing yang makan. Okey. Okey. Jom. Tingkat berapa? Kat sini tingkat 10. Okey, jom. Okey, 10. Lepas tu dia tulis letak luar. Letak luar ke gantung je. Mana rumahnya? Oh, okey, yang ni. Dia kata letak luar. So kita gantung. Boleh gantung. Okey. Kita ambil gambar untuk safety. Okey, mantap. Okey, order yang pertama kita sudah delivered. Kita dapat RM9.90. Alhamdulillah untuk order yang pertama. Jadi sekarang kita cari order yang kedua. Tapi sini berdekatan Jet Hill ni banyak kedai. Jadi aku harap order kedua masuk kejap lagi. Sebab sekarang pun dah 8.20. Kira 20 minit lah aku settlekan order pertama ni. Aku hari ni buat tak lama pun. Walaupun aku bukan main shift, tapi aku buat tak lama. Aku buat dalam pukul 9 lebih macam tu je. Jadi kita cari dulu order yang kedua kita. Let's go on. Few minutes later. Alhamdulillah. Aku baru lepak kejap dah dapat order dekat Coffee Bean ni. Mantap. Tak lama pun aku duduk. Sekarang dah 8.25. Kira 5 minit je lah aku tunggu untuk order yang kedua ni. So kita tekan arrive dulu. Tak pasti dah siap belum. Nombor dia 194. Okey, cantik, dah siap. 194 dah siap. So yang ada air ni aku letak depan. Bahaya sikit. Aku letak depan senang. Sebab aku risau air je sebenarnya. Bila air letak dalam beg, bergoncang-goncang nanti. Order kedua ni kita hantar sejauh berapa km ni? 5.5 km. 9 minit. Okey. Kita hantar ke Taman Ramal Suria. Okey, jom. Kita hantar order yang kedua pula, Coffee Bean. Dah 3 video dah aku buat waktu malam. So mana korang yang nak video waktu siang tu, aku minta maaf. Sebab waktu siang ni aku busy sikit, ada kerja. Yalah, sebab ni kan part time. Kiranya siang ni aku busy dengan kerja hakiki lah. So aku ada masa malam saja. Jadi itu yang aku cedok malam. Tapi insyaAllah lepas ni kita buat video siang pula. Macam yang aku cakap sebelum-sebelum ni, kejap video siang, kejap video petang, kejap video malam. So kita gila-gila. Alright. Kita
Kita dah masuk Sungai Ramal ni. Dah berdekatan dengan rumah customer. Lagi 830 meter sahaja. So aku harap nak sampai ni masuk order yang ketiga pula. Sini pun kedai makan banyak juga. Atas tu ada, bawah tu pun ada. So harapnya masuk lah ya order ketiga. Sebab hari ni nampak macam sendu sangat lah. Tadi aku pergi first order tu, yang aku pergi lepak dekat Medireco tu, banyak rider kat situ. Mungkin apa orang panggil tengah bulan lah kan. Jadi orang kurang sikit pakai food delivery kan. Masak kat rumah lagi jimat. Mungkin macam tu lah. Tapi tak apa, selagi ada order ni kita syukur lah. Alhamdulillah lah kan. Ada rezeki juga untuk kita. Okey, lorong dia belakang ni. Mana nombornya? Aku ni mata tak berapa nampak. Oh, yang ni lah. Dia bukan ikut ganja, dia ikut turutan punya. Silap aku. Allahu Akbar. Saya dah sampai depan rumah. Dah azan isyak hari ni. Mana customer ni? Aku call tak dapat. Tak dapat. Aku dah tekan bell, tak keluar pun. 2 very boring minutes later. Okey. Dua baik. Sama. Okey, order kedua kita delivered. Berapa yang kita dapat? RM7.70. Alhamdulillah. Order kedua dah settle. Aku baru niat nak tinggal atas tembok. Nasib baik customer keluar. Alhamdulillah. Bukan apa, kadang nak tinggal atas tembok ni customer tak tulis note pun kan. Jadi nak tinggal atas tembok tu rasa serba salah lah. Melainkan dia betul-betul tulis note. Tulis note ke ataupun chat awal-awal kan. Cakap bang tinggal letak atas tembok ke, gantung kat pagar ke. Macam tu boleh lah aku nak tinggal. Macam tak ada note ni serba salah nak tinggal. Okay, jom kita cari order yang seterusnya pula. Sekarang jam pun dah pukul 8.40. Sempat lagi. Kita cari order yang seterusnya pula. Let's go. Daripada Sungai Ramal tadi aku dah sampai Reko balik dah ni. Kalau korang boleh tengok, satu order pun tak ada lagi lah. Aku rasa minggu ni memang agak sendu sikit. Jadi sekarang pun dah pukul 9 dah ni. Aku off dulu lah sebab aku pun nak balik. Yelah, kita ni bukan bersorangan, kita dah berumah tangga. Jadi ada orang menunggu kita dekat rumah. Jadi tak boleh lah balik lewat sangat. Okay, jadi kita dapat 2 order je hari ni. Setakat ni kita dapat RM21.60. Alhamdulillah. Ni pun termasuk customer yang baik hati. Dia ada bagi tips RM4 dekat aku. Alhamdulillah, tambah sikit. Kalau tak silap aku punya pendapatan hari ni RM17 saja. Sebab first order tadi RM9.90. Order yang kedua tadi RM7.70. So kalau gabungkan dapat RM17.60. Tapi tengok sini dapat RM21.60. Ngamsoy. Customer baik hati bagi tips dekat aku RM4. Alhamdulillah. Kita tak minta, tapi dia bagi rezeki kita. Tapi sebelum aku balik, aku nak collect barang kejap. Aku sidai dekat tempat ni seminggu lebih juga. Aku tak collect barang. So aku nak ambil barang kejap. Dah lalang kat luar ni. Kita ambil barang kita dulu. Ambil barang boleh bang? 654524. Okey, baik. Saya okey. Kita jumpa korang di next video. InsyaAllah lebih banyak lagi order dan lebih banyak lagi benda-benda menarik. Assalamualaikum.